perparitan atau longkang-longkang dalam badan kita yang mungkin tersangkut, yang menggunakan lymphatic system. Bagus untuk kesihatan, terutama sekali bagi mereka yang ada penyakit kronik, ya, sakit, tak tahu apa, begitu lama sangat. Cuba buat ni dulu. Nombor satu, caranya ialah urut. Nombor satu ikut, ya, aturannya, jangan buat tempat lain dulu. Atas dan bawah tulang selangka ni urut betul-betul. Collarbone ni, nampak tak ada tulang tak sini? Okay, atas bawah, kiri dan kanan, buat ni dulu. Kiri dahulu, lepas tu kanan. Lepas tu nombor dua, bawah telinga ni, belakang tulang rahang tu, okay. Cuba buat betul-betul, urut, lepas tu bulat, lepas tu tap dia. Saya ulang, urut, bulat, tap dia. Lepas tu bawah ketiak sambil kita tarik daripada otot ni, otot pectoral major ni, okay. Lepas tu bawah ketiak, buat betul-betul. Lepas tu bulat, lepas tu tap dia, kiri kanan. Lepas tu bahagian pusat ni, atas bawah, urut elok, urut. Lepas tu kita putarkan, lepas tu kita tap dia. Okay, dan celah kangkang. Nombor 5, celah kangkang. Bulatkan, lepas tu you tap dia. Lepas tu belakang pelipat kaki kita ni, lutut kita ni, okey. Lepas tu tampar dia. Urut, bulatkan dia, lepas tu tampar. Dan last kali ginjat. Tahu ginjat tak? Ginjat, naik turun macam tu. Okey. Cukup. Ginjat 30 saat, beres.